Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk hari ini saya nak share tentang notebook LM, update yang terkini. Saya buat video ni Disember 2025. Kalau ingat 4 atau 5 bulan lepas saya ada buat video tutorial menggunakan notebook LM, tapi itu versi yang sebelum ini, yang mana sekarang ni dah ditambah baik dengan banyak fungsi. 2 fungsi barulah yang sangat menarik pada saya untuk semua cikgu-cikgu di Malaysia patut tahu. Okey, saya demo melalui Delima dulu. Sebenarnya tak perlu melalui Delima pun boleh, tapi kita tunjuklah macam mana kita masuk melalui Delima. Okey, yang mana notebook LM ini merupakan salah satu daripada AI tools yang ada dalam Delima. Okey, kita masuk melalui AI tools, dan yang kedua ni notebook LM. Notebook LM ni adalah produk Google lah. Okey, ini ada yang saya dah buka dah buat. Okey, jadi untuk kali pertama nanti kita akan login lah. Dan perkara pertama yang penting lah untuk cikgu, pilih bahasa dulu. Bahagian setting ini, output language. Terpulang kalau cikgu nak bahasa Inggeris, dia secara default dia adalah bahasa Inggeris. Dan macam saya nak bahasa Melayu, kita pilih bahasa Melayu dan save. Kalau tidak, dia akan mula dengan bahasa Inggeris. Contoh di sini ya. Kita tengok sini, saya buat yang untuk pengangkap ni dia dapat dalam bahasa Inggeris sebab saya tak tukar dia punya setting. Jadi yang kedua ni saya cuba menggunakan bahasa Melayu lah. Okay, jadi kaedah dia, kita create new notebook. Okay, bila kita tekan create new notebook, dia ada drop your file here. Jadi kita boleh pilih file. File ni apa benda? File apa? Okay, bila kita tekan upload, sebenarnya kita boleh masukkan PDF, Word, PowerPoint, tapi yang paling mudah adalah PDF lah, PDF. Okey. Dan juga boleh melalui website. Kita boleh letak link website ataupun link YouTube. Jadi contoh hari ni saya nak share, saya nak tunjuk kita guna link YouTube. Jadi saya ambil satu video YouTube daripada channel saya. Okey, RBT. Saya paste link dia. Saya tekan insert. Tapi saya dah cuba video yang panjang, dia tak dapat detect. Jadi video yang pendek ni, okay, dia akan loading lah. Dia akan cuba baca. Okay, dia dah dapat dah. Dia dah buat satu ringkasan tentang video tadi. Video tadi durasi dia lebih kurang 7 minit 7 minit 38 saat. Jadi sekejap je. Dan fungsi baru yang saya nak tunjuk ni adalah infografik dan juga slide deck. Okey, kalau saya tekan infografik ni, kita tekan pada dia beta lagi ya. Tekan pada pencil tu, kita boleh pilih kita nak bahasa juga kita boleh pilih. Kita nak landscape, portrait ataupun square. Contoh di sini saya nak ambil portrait. Portrait ni menegak lah, sesuai untuk TikTok ataupun view phone. Dan dia ada standard detail. Ni beta juga, saya nak cuba detail. Dan untuk describe your infographic you want to create ni, kita boleh ubah lah. Tapi di sini saya nak kekalkan. Kita boleh tambah lah, tapi saya tak nak. Saya nak kosong saja, auto. Dan saya tekan generate. Dia akan ambil masa yang sedikit lama lah. Tak adalah cepat sangat dia siap. Okay. Bergantung kepada berapa banyak data yang kita bagi. Contoh macam dasar pendidikan digital, saya bagi page lebih kurang, saya ingat hampir 100 page. Memang agak lama jugalah. Macam ni sekejap je. Sepatutnya tak terlalu lama. Dan sambil tu kita juga boleh, saya buat satu lagi. Slide deck Slide deck ni pun menarik juga. Ni kita ambil, dia ada short, ada default. Kalau kita ambil presenter slide ni, dia lebih ringkas. Untuk kan, kalau presenter slide ni detail dia agak kurang lah, sebab kita yang akan present. Jadi saya ambil detail deck bahasa Melayu. Sama juga kita boleh describe macam mana kita nak. Untuk hari ni saya tak generate yang biasa sahaja. Okay. Jadi dia akan jalan dua-dua sekali. Jadi kita tunggulah, nanti saya akan lajukan video ni sehingga dia siap. Jadi sementara tu saya tunjuk dulu hasil-hasil yang telah pun siap. Saya menggunakan akaun satu lagi. Contoh di sini saya guna video yang tadi 1.12, ni 1.11 reka bentuk mekatronik dan revolusi industri. Ini contoh yang dah siap Sangat detail dan sangat cantik Boleh nampak Okey, nampak? Mudah saja kita nak hasilkan nota kalau kita nak bagi kepada anak murid kita, ataupun kita nak buat video, kita nak buat slide, nak share dalam grup.
sangat cantik. Dan ini pula adalah slide yang kita buat tadi, slide deck tadi. 12 page, memang sangat menarik. Kita tengok. Bila kita download ni, dia dalam bentuk PDF. Okay, sangat detail. Susunan dia dengan pilihan background, pilihan gambar dia, kombinasi warna dia sangat cantik, sangat menarik, sangat profesional. Cuma kita kena semak jugalah, takut-takut ada yang silap. Jadi macam saya tengok ni, okay, contoh macam ni kan, dia jadi 5 mekatronik, sepatutnya 4 saja mekatronik. Kawalan dan pengetucaraan ni dalam 1. Jadi kita tengok jugalah. Jadi yang paling penting sekali sekarang ni adalah cikgu-cikgu kena cuba. Kena cuba menggunakan notebook LM ni yang ada dalam kita punya akaun D5. Okey, dah siap dah yang tadi 45 asas mekatronik. Cuba kita tengok macam mana kejadiannya. Wow, nampak sangat cantik grafik dia sangat cantik. Nampak? 4 elemen asas mekatronik, elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengetucaraan. Okey, betul macam tadi tak? Tadi dia ada kesilapan sikit, dia tak 5. Tapi ni detail yang cantik lah. Sangat jelas, sangat cantik. 7 minit punya video, dia boleh hasilkan satu nota yang sangat padat dan cantik. Slide dia ambil masa sedikit. Baik, sementara tunggu tu, cikgu-cikgu juga boleh cuba buat audio overview. Saya dah share sebelum ni. Video overview. Video pun menarik. Mind maps, report, flashcard, quiz pun dia boleh buat. Dalam quiz ni dia tak sesuai untuk kita share kepada murid, tapi kita boleh guna quiz ni dalam kelas. Contohnya kita papar menggunakan smartboard, kita boleh gunakan quiz ni dan kita jawab bersama-sama dengan murid. Boleh kita gunakan. Jadi cikgu-cikgu cubalah. Ada sekarang, dulu ada 6, sekarang dah ada 8 dalam notebook LM. Siap, lebih kurang lama jugalah, ambil masa yang agak lama juga. Jom kita tengok hasil dia. Okey, ni ayat yang dia create sendiri bukan saya bagi Okey. Dia detail sistem elektrik, sistem mechanical, elektronik, kawalan pengetucaraan. Gabung 14 slide, sangat cantik, sangat menarik dan terus boleh digunakan. Jadi selamat mencuba kepada cikgu-cikgu. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe channel Cikgu Mutasim. Bye bye. Assalamualaikum.